Alhamdulillah tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Syukur Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang peluang sekali lagi kekuatan serta perasaan untuk kita mentadabbur sebuah kisah, bukan dongeng, tapi kisah yang nyata, yang berada di alam nyata, untuk kita nyatakan segala rasa yang tersimpan dalam juzuk rasa yang pernah dirasa oleh keseluruhan hampir 37 sultan ataupun khalifah Turki Utsmaniyah bermula 1284 sehingga terkubur secara unofficially-nya pada 27 April 1909 dan officially-nya 1924. Harapan yang ingin kita garap sebenarnya antara objektif dan tujuan. Saya ingin mengajak tuan-tuan, kenapa kita buat tajuk kuliah yang berkisar tentang Utsmani adalah dalam kalangan orang yang mengikuti dan duduk berteleku, duduk bertazakur dan duduk bertafakur sepanjang, saya pun tak tahu berapa episod kita akan lalui dan redahi bersama tuan-tuan. Saya pohon pada Allah Azza wa Jal akan lahirnya pemegang-pemegang Panji Al-Mahdi ketika menegakkan Islam, ketika membuka kembali pintu masuk Konstantinopel, ataupun mereka akan menjadi pemimpin dan pewaris-pewaris ketika zaman khilafah akan kembali memuncak. Saya doakan amin ya Allah, engkau lahirkanlah generasi-generasi daripada bumi ini, bukan daripada bumi lain. Sebab mereka menhadam, mereka faham, mereka akan menterjemah, mereka akan mencintai ya Allah. Maka roh perjuangan Utsmani akan menjalar dalam setiap urat nadi. Tuan-tuan, tajuk kita malam ni insya-Allah hubungan langsung antara tanah Melayu lah, bangsa Melayu senang. Apa kaitan dengan bumi, dengan Bani di tanah Melayu dan Utsmani dan juga akhir zaman, sedikit suntikan dan jentikan yang Allah izin saya akan masukkan di hujung perbincangan nanti tuan-tuan. Apa kaitan tiga benda ni? Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang pertama, pada sekitar 1300 tuan-tuan, 1397 Masihi, disebutkan dalam catatan Ibnu Baitutah, antara dapatan dan kajian yang saya nak persembahkan dan saya kongsikan tuan-tuan, pada sekitar 1397 di bumi Nusantara, di bumi Melayu ni telah dijumpai dan ditemui satu pedang yang dihadiahkan oleh Sultan Khalifah Turki Utsmani pada zaman Sultan Bayezid I ataupun Yildirim, anak cucu kepada Sultan Orhan bin Uthman Ghazi bin Ertugrul bin Sulaiman Shah. Senjata yang dinamakan pedang dan tertulis serta tersimpan dalam muzium di Raja Brunei hari ini. Dan catatan usianya pada 1397. Maksudnya tuan-tuan, setelah ada sumbangan dan sentuhan hubungan antara Turki Utsmani, itu bukti evidence pertama yang saya share di bumi Brunei yang ketika itu digabungkan dengan tanah Melayu. Maka bukti pertama, hubungan pertama wujud dalam bentuk ketenteraan dan hubungan persenjataan. Satu. Dua, dalam catatan Ibnu Baitutah juga, dalam kitabnya Ar-Rihlah, kitab yang sangat masyhur dalam mencatatkan siri-siri penemuan, perjalanan, sejarah dan kisah ini tuan-tuan, sekitar 50 hingga 100 tahun sebelum ketibaan dan kedatangan Sultan Iskandar Shah. Siapakah dia? Parameswara yang diislamkan. Tuan-tuan, dalam sejarah kita dulu, zaman saya, zaman kita, zaman pacik-pacik ke bawah, kita faham bahawa Parameswara membuka kota Melaka ataupun diislamkan 1400. Namun catatan yang lebih rojih 1242 Masihi. Penemuan yang Ibnu Baitutah nak bagi tahu kat kita ni, yang kedua, bukti pertama hubungan yang wujud antara jaringan dan jalinan hubungan antara Utsmani dan tanah Melayu sebelum tertegak dan terbinanya kerajaan Melayu Melaka. Rupanya tuan-tuan, sudah ada satu anak raja yang bernama Puteri Urduja. Puteri Urduja ni adalah anak kerabat yang dia hanya tahu berbicara dan berkata-kata menggunakan bahasa Arab, fil lughatul arabiyyah dan lughatul turkiyah. Dan dia berada di mana tuan-tuan? Ditemui catatan ni di Kailukari. Kailukari ni tuan-tuan, kalau tengok pada ulama-ulama kontemporari yang mengkaji dalam bidang sejarah, pertemuan seorang puteri raja yang duduk di Kailukari, rupanya tuan-tuan, Kailukari ni adalah tempat yang disebut sebagai Kuala Krai. Dan Kuala Krai Kelantan adalah antara kerajaan terawal bersama dengan kerajaan Kedah Tua, Serambi Mekah, sebelum kewujudan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Di situ ditemui seorang puteri, sehingga Ibnu Baitutah mengatakan bahawa satu kajian menemui bahawa satu rombongan datang bertemu dengan puteri raja yang bernama Urduja ni. Bila ditanya dengan bahasa Melayu ketika itu, maka Puteri Urduja membalas dengan bahasa Turki. Maka nak menggambarkan bahawa dia tak tahu untuk berbahasa Melayu. Maka orang kata, pasal apa dia ni boleh berbahasa Turki? Hanya orang Turki yang tahu bahasa Turki.
Dan pada awal sebelum kerajaan Melayu Melaka, dah ada orang yang tahu bahasa Turki. Apa hint dia? Apa signalnya? Maksudnya, orang daripada kerajaan Turki Uthmaniyah dah membumi, dah pernah sampai di bumi Melayu. Pada awal abad sekitar 1200. Kalau kita ambil pendapat dan pandangan yang pertama, kerajaan Melaka 1242. Kalau tolak 50 tahun, maka sekitar 1100 lebih tuan-tuan. Pada zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menakluk Aqsa 1187. Zaman tu Uthmani dah ada di Melayu. Di Bani Melayu ni. Apa buktinya, apa evidennya? Purti Urduja ni. Maka dia berbicara dan bercakap dalam bahasa Turki ketika orang-orang yang datang awal ketika itu untuk berbicara dengan dia. Maka dia kata apa? Hasan Misan, Yakshan Mishan. Apa khabar dan bagaimana keadaan kamu bumi Bani Melayu? Dia tak pandai untuk berbahasa Melayu dan dia balas dalam bahasa Turki. Yang keempat, ada dapatan kajian di bumi tanah Melayu juga tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ada 3 raja yang datang daripada Parsi yang berketurunan Iskandar, Zulkarnain. Tuan-tuan, suka cerita untuk saya maklumkan sedikit sambungan. Sebelum saya teruskan poin ni, hari tu saya ada kongsi dengan tuan-tuan Datuk Janatun yang membantu Sultan Muhammad Jiwa dalam dapatan kerajaan Kedah Tua yang asal, yang awal. Orang pertama yang sampai, Sultan pertama, Maharaja yang sampai, yang menghasilkan keturunan Sultan-Sultan Kedah ni, dia berasal daripada Parsi, yang Maharaja Debaraja. Tuan-tuan akan jumpa fakta ni dalam buku sejarah. Dan kedatangan Maharaja Debaraja yang pertama tuan-tuan adalah pada sekitar 628 sehingga 632 Masihi. Sedangkan Nabi Muhammad wafat dalam tempoh tu. Maksudnya ketibaan Sultan-Sultan Kedah yang diislamkan awal pada waktu tu tuan-tuan adalah Sultan-Sultan yang hidup sezaman dengan Rasulullah. Daripada Parsi. Kerajaan dan kekuatan yang paling power di atas muka bumi ni, Nabi pun sebut adalah Rom dan Parsi. Sebelum zaman Nabi lagi dah ada orang. Contoh Maharaja Konstantin 330 Masihi, Nabi tak lahir lagi. Tapi Nabi dah mengakui Rom dan Parsi. Sebab tu Nabi kata dalam peristiwa Khandaq, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rom, Parsi, Yaman. Nabi suruh kita takluk. Hampa-hampa berjaya takluk dua tu, hampa akan kuasai dunia. Sebab tu bila Turki menjadi kerajaan Rom Turki, Rom Seljuk, Rom Uthmaniyah, maka dunia ni di bawah telapak kaki Turki. Benar kata Nabi tuan-tuan. Maharaja Debaraja ni, dia adalah satu keturunan. Yang ni yang tak dapat disahkan lagi. Tapi ada kajian mengatakan, ketika tanah Melayu sebelum diislamkan oleh para miswara ni, tuan-tuan, 1242 ataupun 1400, walaupun ada khilaf tentang tahun tu, ditemui ada 3 raja yang 3 beradik yang berketurunan Iskandar, Zulkarnain, Parsi, Raja Hiran, Raja Suran dan Raja Fandin. Daripada 3 ni tuan-tuan, saya nak ambil satu je nak meringkaskan dan memadatkan perbincangan kita. Raja Suran ni ketika itu ditemui dalam dapatan, dia berlawan dengan satu kerajaan yang menguasai bumi Melayu waktu tu, namanya Gangga Negara. Bila kerajaan Gangga Negara ni kalah di bawah telapak kekuasaan dan kekuatan Raja Suran, tuan-tuan, Raja Suran, raja-raja Parsi kot, bukan kaleng-kaleng. Macam saya sebutkan tadi, fakta mengatakan antara Nabi lawan dalam perang Khandaq. Kenapa menang? Apa asbab kemenangan? Asbab kemenangan adalah idea yang dicetuskan oleh siapa? Kalau tidak asbab kerana Al-Farisi, Salman Al-Farisi daripada Parsi. Asbab idea yang dicetus gelombang kekuatan aura kemenangan dalam perang Khandaq adalah asbab daripada idea-idea yang diguna pakai oleh Caesar. Caesar ni macam apa? Maksudnya kekuatan-kekuatan yang ada pada kekuatan Parsi itu diabsorb masuk ke dalam tentera-tentera muslimin. Dalam perang Khandaq akhirnya Islam menang. Maksudnya apa? Di situ ada diplomasi antara Islam dengan musuh. Sebab kita tidak menentang dan menyerang semua benda. Dalam Kristian, dalam Hindu, dalam Buddha. Ada benda yang kita boleh diplomasi. Sebab tu Sultan Muhammad Al-Fatih ketika berjaya menakluki pada hari Selasa 29 Mei 1453 tuan-tuan, apa yang dia buat? Semua gereja diberi arahan kepada menteri dan pasha-pasha dia, jangan tutup. Mana bukti kita tuan-tuan boleh sebut kat saya? Mana kerajaan di dunia ini yang bila Islam memerintah, bila daulah Islam memerintah, semua rakyat dan umatnya mati kebulok tak makan, termasuk Kristian? Cuba cakap. Takkan ada satu pun kerajaan dan daulah di dunia yang bila mana-mana kerajaan dan daulah Islam mendominasi dan menguasai dunia, seluruh umat yang bukan Islam hidup merana. Tak ada. Yang ada tu bila bukan Islam memerintah, macam di Israel, orang Islam yang tersiksa.
Tapi bila Islam yang memerintah, orang kafir diangkat. Buktinya macam tadi saya sebut. Kalau kita fikir Islam ni agama yang dendam. Ketika Al-Fatih masuk, benda pertama yang dia kata apa? Tutup, bakar gereja. Itu logik akal. Tapi tidak tuan-tuan. Kita santun dengan kasih bil hikmah wa mau'izatul lil hasanah. Itu Islam. Menyantuni musuh, membalas keburukan dengan kebaikan, membalas kekasaran dengan kelembutan. Maka bila Raja Suran ni menguasai, maka Raja Suran menguasai kota bumi Melaka. Ketika ini, dan dalam kajian tuan-tuan, inilah yang dikatakan lahirnya sultan-sultan Kesultanan Melayu Melaka adalah daripada keturunan Raja Suran tadi. So maksudnya darah sultan-sultan Melayu Melaka adalah juga ada kaitan dengan Parsi yang sat lagi dia akan bertemu dengan Turki Uthmaniyah. Ending dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ini antara yang saya pernah kongsi juga kepada siapa yang mungkin pernah ikuti kuliah saya. Ini adalah sultan-sultan Melayu Melaka yang pernah dibantu dan pernah mendapat pedang dan juga fes, songkok tu, dan juga selendang daripada kerajaan Turki, daripada sultan-sultan Ottoman ataupun Turki Uthmaniyah yang mereka hidup sezaman. Okey, tuan-tuan, macam mana nak faham sezaman ni? Saya nak ringkaskan macam ni. Antara poin penting dalam Uthmani ni adalah ketika pembukaan Konstantinopol 1453. Waktu tu tuan-tuan, kita boleh tengok kat sini, kalau tengok pada formulanya 1453, Melaka diperintah oleh Sultan Mansur Shah. Ketika penaklukan dan kejayaan, la tuftahan al-Qustantaniyah falan ya'mal amir amiruha wa lan ya'mal jaish dalikal jaish, di bawah telapak tangan Sultan, seorang anak muda yang hanya berusia baru habis STPM. Depa 19 tahun takluk negara. Okey, ini sultan-sultan yang hidup sezaman. Sebelah kiri itu adalah sultan-sultan Turki Uthmaniyah dan sebelah kanan ni antara sultan-sultan yang ada hubungan komunikasi secara langsung. Antaranya Sultan Mansur Shah, baris kedua paling kanan, yang memerintah ketika mana kota Konstantinopol dibuka. Dan tuan-tuan tengok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mana Sultan Mahmud Shah yang memerintah Melaka, ketika mana Melaka ditakluk, jatuh tersungkur pada tanggal 24 Ogos 1511 tuan-tuan. Ketika itu Turki diperintah oleh Sultan Bayazid II. Logik akal. Kenapa Turki tak hantar untuk memenangkan Islam Melayu Melaka menentang Portugis? Bukan tak hantar tuan-tuan, 3,000 dah hantar. Kekuatan fizikal, kekuatan ketenteraan dah dihantar, dah dibantu. Sedangkan waktu tu Turki pun ada problem. Perang saudara berlaku di bawah Sultan Bayazid II. Berebut Sezadi sama Sezadi, berebut sama Sultan. Bermula dah waktu tu pergolakan awal. Menyebabkan Turki tak boleh nak selalu serius sebab Turki tu kan dunia. Turki tu kan jantung dunia. Turki tu sekarang adalah kerajaan dunia. Maka dia tak mampu nak tolong jaga hak kecil ni sebab kami kena jaga mudarat yang lebih besar. Poin saya tuan-tuan, tersungkur tu pada 1511. Pada tahun 1453 berlaku satu benda yang sangat menakjubkan dunia. Seluruh kekuasaan dan kerajaan dunia tak pernah berlaku tuan-tuan. Dalam mana-mana kekuatan, dalam mana-mana teknologi ketenteraan tak pernah berlaku. This is the first time. Apakah itu? Hanya 53 hari, satu kota yang 1138 tahun tak pernah jatuh, tak pernah runtuh, tak pernah musnah, tak pernah kalah. 1138 tahun tak pernah kalah. Tiba-tiba hanya bermodalkan 53 hari tumpas dan kalah di bawah anak muda 21 tahun. Mengejutkan mereka daripada lena di siang, di malam hari. Maharaja Konstantin, woi, siapa ni yang pimpin misi Konstantinopol ni? Sedangkan sejak zaman sahabat lagi, zaman Abu Ayyub Al-Ansari, 12 percubaan sebelum tu tak pernah menang. Tu terus sahabat. Ni siapa ni? Anak muda yang baru lepas STPM ni. Tiba-tiba tuan-tuan, jatuhnya Konstantin. Saya tak mau bahas yang tu sebab itu kita ada episod khas. Di sebalik, siapakah tangan-tangan yang menyebabkan Konstantin berjaya takluk? Dalam sejarah kapal ni tuan-tuan, bermula pada 6 April 1453, siri pertama. Lawan 7 April 1453. Tak menang, tak kalah. Kristian ada yang tewas, di belah Islam ada yang syahid. Seminggu lawan, tak ada tanda-tanda kemenangan. Saya ringkas, yang ni saya nak sebut daripada episod yang lain. Sehinggalah tuan-tuan, pada hari yang ke-51, Sultan Muhammad Al-Fatih bertadakur, bertafakur, beruzlah. Sehinggalah tuan-tuan, Allah mengilhamkan, kamu kena guna satu teknologi yang tidak pernah diguna pakai dalam mana-mana sejarah ketenteraan. Mengguna kaedah jalan belakang. Waktu ni Sultan Muhammad Al-Fatih dia menggunakan skill yang diguna pakai oleh Khalid Al-Walid ketika perang Uhud. Ketika kapal lalu Byzantine, mereka menggunakan teknologi yang boleh tahan juga. Iaitu, siapa kapal lalu, musuh lalu, mereka akan menggunakan crane.
Dia ataupun kita kata macam sistem apa? Sistem roller tu. Roller tarik dalam tanah tuan-tuan. Dalam tanah, maka jeriji besi tu akan naik. Dan besi tu tuan-tuan, bukan besi saja. Besi yang ada duri yang dibuat daripada besi. Kapal lalu tu dia cucuk setiap permukaan kayu kapal tu. Sebesar mana pun tumpas, tewas, hancur, pecah, tenggelam. Daripada 400 kapal Al-Fatih tinggal 200. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Daripada 200 tuan-tuan, 130 berlawan kod depan, 70 berlawan pintu belakang. Ketika inilah tuan-tuan, Al-Fatih dia guna manpower siapa? Sallallahu alaihi Muhammad dalam dapatan tuan-tuan, dalam hasil tulisan yang saya temui, Al-Fatih menggunakan tenaga dan manpower daripada Bani Melayu. Sebab yang hanya pernah menggunakan besi adalah daripada kerajaan Kedah Tua yang pernah membantu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan ketika itu tuan-tuan, ada dua pandangan kat sini yang saya pernah jumpa. Satu pandangan yang 10,000 orang Tanah Melayu bantu Salahuddin Al-Ayyubi memenangkan Aqsa 1187. Yang kedua, Tanah Melayu juga, cuma tak tahu daripada mana, tapi Tanah Melayu yang pernah dihantar untuk memenang dan menguruskan persenjataan yang melibatkan besi daripada Tanah Melayu. Maka yang angkat kapal itu tuan-tuan, yang tolak kapal menggunakan besi dan dia pokok balak yang ditebang dilumur dengan grease, sehingga kan teknologi itu dan manpower yang tarik itu adalah daripada anak-anak Tanah Melayu. Itu hubungan yang sangat dekat, erat dan rapat tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Tuan-tuan tengok kapal ni, 70 kapal dia tolak selepas insya' sebelum subuh settle. Tuan-tuan, tolak kapal atas darat. Kalau saya kata tuan-tuan bayangkan, tak boleh bayang. Kalau tuan-tuan minta saya bayang, saya pun tak boleh bayang. Daratan bukan tempat kapal, bukan tempat laluan kapal. Di luar normal lah. Tuan-tuan, macam mana boleh ada idea yang outstanding ni di luar fikir manusia? Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya 29 Mei 1453, kemenangan tercapai dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya kira sekadar itu yang dapat dikongsikan untuk episod kali ini. Mudah-mudahan dia akan memberikan, mencerahkan jalan yang gelap, meluruskan jalan yang bengkok, menguatkan jalan yang lemah dan membenarkan jalan yang palsu, menyatukan jalan yang berselera. Tidak lain dan tidak bukan, saya yakin dan pasti, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, daripada himpunan siri-siri episod rakaman tentang Uthmaniyah ni, kok-koklah ada 10 ataupun 20 orang, ataupun 30 orang, ataupun 100 orang yang akan bangun, yang akan menjadi tentera frontliners, yang akan sama-sama membantu mengusmanikan kembali Istanbul. Ayat tu. Boleh? InsyaAllah. Jadi saya rasa sekadar itu, mohon maaf andainya ada kata-kata dan kekurangan. Di mana-mana tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya sangat, saya doa saya agar Allah mendengar munajat saya, agar saya berbicara dalam diam, dalam kelam malam. Ya Allah, andai ada sedikit sekelumit usaha aku ni yang tidak seberapa, kebaikannya ya Allah, engkau sampaikan, engkau bisikkanlah kepada Sultan Abdul Hamid II, Khun Kerem, Hakanan, kepada nak beritahu bahawa kami tak duduk diam, kami sambung perjuangan. Istirahatlah tuanku, tuanku sudah sangat penat. Istirahatlah di dunia yang sangat tenang, yang penuh dengan kerehatan, biar kami meneruskan perjuangan sehingga titisan nyawa dan darah yang terakhir. Tuan-tuan, aku qaula hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.